Bukit Bintang waktu weekend ni memang tak boleh ni lah. Okey, Taman Segar, Pudu Plaza pergi Taman Segar. Balik dekat dengan berdekatan rumah aku juga, RM8.20. Let's go. Order yang kedua of the day untuk hari ni. 1.1 km jarak pick up. Selesai drop off order yang kedua. Total pick up dengan drop off 8.1 km. Dia bagi cash RM10 lah. So fare Grab memang RM10, tapi bersih aku cuma dapat. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang ke Jeff Grab Vlog episod yang ke-38. Pada hari ini kita nak online kita punya e-hailing services, buat menambah-nambah pendapatan, duit mengetih. Sebab kita punya job dan gaji sebagai content creator pun rasanya tak cukup. Setakat 300, 400, 500 US dollar sebulan, dan kita kena buat content. So bila tak ada content, tak ada juga income daripada content creator, daripada YouTube dan Facebook ni kan. Jom kita lah cari tambah-tambah duit. Okay, let's go. Episod yang ke-38 Jeff Grab Vlog. Hari ni hari Christmas. Kita try online sekejap lah, sejam 2. Kita reset trip A macam biasa untuk keseluruhan perjalanan kita, dan trip B untuk setiap trip kita. Okey, kita mulakan dengan Maxim. Pada episod yang ke-37 hari tu, Maxim offer aku 0% commission. Ni ada ni, King Durian, hantar pergi TBS, pick up 6 km, drop off 7 km, jauh lah. So kalau aku ambil order daripada Maxim, aku setakat ni akan dapat 0% commission lah. Kalau bayar RM11, RM11 lah aku akan dapat sepenuhnya. Sampai bila aku tak pastilah. Ini Lalamove. Lalamove pun kita ada pernah ambil juga dulu, tapi tak pernah lagi buat konten. Lalamove ni pun banyak job, tapi harga semua tak menarik. Banyak motosikal. Car dia ni Bukit Bintang pergi Bandar Seri Damansara, RM13.90. 12 km nak pick up kat Bukit Bintang, hantar Bandar Seri Damansara, RM13.90. So banyaklah apps e-hailing ni yang kita boleh buat secara part time lah, selain Grab, Lalamove, Bolt, Maxim, InDrive dan sebagainya. Okey lah, kita on Grab lah dulu macam biasa. Permulaan, sebagai permulaan kita on kita punya Grab driver. Aku daripada Melaka sebelum ni, mesti dia akan on semua aku punya service type ni. Tak just Grab saja. Okey, kita nak on turbo ke? Sebab tu kita on turbo lah. Tengok service dia ada on balik tak semua. Kita ada just Grab. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan start kita punya verification. Okay, looks good. Kita dah on kita punya turbo. Kita tengok order yang pertama of the day untuk Jeff Grab Vlog episod yang ke-38. Nanti kita akan cuba on Bolt pula. Sekarang ni kita try on Grab dulu untuk permulaan. Okay, kalau ada order nanti aku akan update lagi video ni. Okay, telah masuk order yang pertama, Pansapuri Blok D pergi Mitsui Bukit Bintang. Kita ambil lah first order of the day, RM11.30 cash. Pick up dekat Blok D, pergi ke Mitsui Shopping Lalaport Bukit Bintang City Center, Jalan Hang Tuah, RM11.30 bersih. Okay, let's go. Kita mulakan perjalanan kita pada hari ini di Bandar Tasik Selatan. Aku dah salah lirik sebelum ni aku nyanyi. Hari ni aku nak betulkan. Bandar Tasik Selatan mencermin kenangan syahdu, berderai air mata piluku. Baru betul, bukan mencermin kenangan lalu. Sebelum ni aku asyik cakap mencermin kenangan lalu saja. Padahal mencermin kenangan syahdu, berderai air mata piluku. 190 meter je jarak pick up. Seperti biasa, order yang pertama kita dah sambung ini Fabrice supaya bau lebih menarik lah. Okay, kita sedas, kita spray dekat belakang untuk keselesaan penumpang lah.
Okay, kita ke Lalaport Bukit Bintang untuk order yang pertama of the day. Blok D, Pansapuri Kos Rendah, Bandar Tasik Selatan. Kita dah sampai dah, 50 meter. Ya? Mas awak mau parking sini ke? Tak, mau pick up passenger. Pick up, Blok D. tapi sini tak boleh lalu. Saya pusing nantilah. Saya pick up dekat Blok D, nanti saya pusing balik lah. Itu sudah tunggu passenger. Tutup jalan dekat depan tu. Okay, kita arrive. Alamak, kita tekan arrive. Okay, kita tunggu passenger sampai. Kita reverse dulu lah. Ni Blok D kat sebelah kiri ni. Dia dah tutup jalan tu, tak boleh nak melalui jalan tersebut. Security tadi dia tahan aku. Dia cakap tak boleh jalan. Tapi aku nak pick up passenger. Aku tahulah kawasan aku ni. Aku duduk Blok A, nak pick up dekat Blok D ni. Di manakah passenger tersebut? Okay, kalau dia tak ada sekarang, lepas 5 minit aku call. Aku akan cancel lah. Kalau ada, kita jumpa dekat Lalaport, tempat drop off nanti dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-38. Bye for now. Selesai drop off order yang pertama dekat Lalaport ni, Jalan Bukit Bintang ni. Total pick up dengan drop off 12.3 km. So dia bayar RM15. Sebenarnya dia bagi RM50 cash. Aku tak ada duit pecah. So bersih RM11.30 lah. Aku tak ada duit pecah. So aku cakap lah, tak boleh bayar guna QR Pay ke? Dia kata tak ada, dia nak bayar guna cash juga RM50. So aku pulang balik RM35. Aku tak ada duit cash. Aku yang QR dekat dia punya phone lah. Dia bagi QR code dia, aku refund balik RM35 lah balance. Dia bagi RM50 kan. Okay, kita jumpa lagi pada order yang kedua sebentar lagi dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-38. Okay, 1 km Grab Pay RM4.50. Kita reject lah. RM4.50 tak mau lah. Sekitar Jalan Pudu ni jam lah. Aku dah avoid dah Bukit Bintang. Kita luar sikit saja daripada Bukit Bintang. Walaupun kita dekat Jalan Bukit Bintang ni, luar sikit saja. Tapi aku dah avoid lah Bukit Bintang tempat tu. Jalan jam teruk Jalan Bukit Bintang tu, nak mengalir ke BB tu. Kita masuk Jalan Pudu lah. Bukit Bintang waktu weekend ni memang tak boleh ni lah. Okay, Taman Segar, Pudu Plaza pergi Taman Segar. Balik dekat dengan berdekatan rumah aku juga, RM8.20. Let's go. Order yang kedua of the day untuk hari ni. 1.1 km jarak pick up. Dan berapa kilometer tadi jarak drop off Taman Segar Ceras. Not far away from Bandar Tasik Selatan. Okay, kita kena U-turn masuk kat Jalan Pudu ni. Nampak tu kat depan tu, menghala ke Bukit Bintang. Tak pernah tak sesak. Pergi Lawyat, Sungai Wang Plaza, BB Plaza, semua tu. Memang kau-kau punya, dia punya jam. Alright, kita terus ke Pudu Plaza. Pudu Plaza, kita berada di Jalan Pudu sekarang untuk pick up order yang kedua ni. Sebelah kanan ni Lalaport lah. Lalaport, dia punya nama pun ada tulis Bukit Bintang, tapi dia dalam maps Grab ni, dia luar daripada Bukit Bintang lah. CP lah, tepi-tepi tu. So aku dah avoid Bukit Bintang supaya aku tak dapat order yang pick up ataupun drop off ke dalam Bukit Bintang yang sesak yang amat tu. Kalau sesak yang amat, dia punya fare tinggi, boleh tahan juga, tak apalah kan, high fare. Jadi fare pun sama macam dekat luar daripada Bukit Bintang, tapi dia punya jam tak boleh dibawa berbincang. Boleh sakit hati sangkut dalam jam kat Bukit Bintang tu. Alright, kita jumpa nanti kat tempat drop off dekat Taman Segar Ceras, Darul Jeff Karim. Jumpa lagi dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-38 nanti.
Masih sesak lagi dekat Jalan Budu ni, walaupun jarak pick up cuma 680 meter je daripada sini, 4 minit. Maps Grab ni pun agak merah biru, dia punya selang-seli, dia punya merah tu. Okay, korang terima kasih semua yang dah subscribe channel Jeff Karim, dan follow Facebook Jeff Karim 2, Facebook page Jeffrey Aizat Shah yang aku upload semata-mata konten Jeff Grab Vlog ni dekat FB. Dekat Jeff Karim 2 punya profile tu aku campur-campur lah setakat ni aku punya niche konten aku. Tapi yang utama dekat Jeff Karim 2 tu aku punya football story lah dalam bahasa Melayu, yang membuatkan nama aku naik secara mendadak 2-3 bulan lepas ni. Sejak Oktober itu sampai Disember ni, sejak aku punya follower cuma ada 11,000 lebih pada bulan Oktober, dan pada bulan Disember ni follower aku dekat Jeff Karim 2 ni dah ada 26,000 followers lah. Disebabkan aku fokus kepada konten Football Legends punya story dalam bahasa Melayu. Dan lepas tu aku rebranding aku punya page lama lagi. Aku punya page lama dulu Football Shirts and Prints tu, yang dia punya ID Facebook pun CFSMY. Aku rename page tu jadi Classic Football Stories Modern Years. Kenalah dengan aku punya username tu, CFSMY tu asalnya Classic Football Shirts Malaysia tu, MY tu Malaysia. So aku dah rebranding page tu. Page tu aku tunjuk kau lah. Aku dah rebranding page tu jadi ni Facebook aku lah, 26k followers ni, Jeff Karim 2 ni aku punya page lah. Aku punya page ni Classic Football Stories Modern Years ni. Boleh lah korang berminat untuk membaca konten dalam bahasa Inggeris. Setakat ni dah hampir 15,000 follower lah, dah 14,000 sekarang, 14,700 lebih lah. Asalnya aku baru sebulan lepas lah, tak sampai sebulan aku rebranding page ni jadi nama baru, dan aku dah kumpul 14,000 lebih followers lah. Sangat mantap. Dan income daripada page Classic Football Stories Modern Years ni 5-6 kali ganda lebih banyak lah content monetization dia daripada aku punya personal account Facebook Jeff Karim 2 tu. Sebab aku memang target audience daripada overseas lah, terutamanya United Kingdom. Sebab United Kingdom dia bayar mahal lah untuk advertisement kan. So content monetization dia akan 5-6 kali ganda, kadang-kadang 10 kali ganda lebih tinggi daripada audience daripada Southeast Asia lah, macam Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand, Filipina dan sebagainya. Okay, korang follow lah semua aku punya social media Go search je Jeff Karim kat mana-mana, dekat Instagram, dekat X, dekat Threads, dekat YouTube, dekat TikTok. Semua lengkap lah. Semua ada social media aku. 64,000 follower dekat TikTok, 5,000 lebih saja subscriber dekat YouTube, 26,000 dekat Facebook followers, dekat page aku 14,000, dan merata-rata lah. Okay, kita jumpa dekat tempat drop off nanti dekat Taman Segar. Kita dah sampai dekat tempat pick up ni, dekat Budu Plaza Shopping Center. Sambil kita membebel Okay, jumpa lagi tempat drop off nanti Taman Segar. Bye for now. Dah sampai dah ni, hasil Myanmar ni. Selesai drop off order yang kedua. Total pick up dengan drop off 8.1 km. Dia bagi cash RM10 lah. So fare Grab memang RM10, tapi bersih aku cuma dapat RM8.20 untuk 8.1 km. So setakat ni kita dah jalan sejauh trip A tadi 20.4 km, dan kita telah earning RM19.50 untuk 2 order dalam masa start pukul 1.24 tadi, sekarang pukul 2.24 ngam-ngam. Sejam RM19.50, tak sampai pun RM20. Okay, seperti yang aku borak santai tadi dengan korang bolehlah follow segala aku punya account TikTok. Contohnya TikTok aku Jeff Karim
Jeff Karim, JEFFKARIM. Ini aku punya akaun TikTok aku, Jeff Karim. Tak update pula dia punya profile picture ni. Asal tak update lagi? 63.8 ribu follower. So ini pun aku banyak upload konten story bola sepak lah. Ni aku dah siap schedule lah ni. Setiap hari satu story ni. Setiap hari satu story. Dah ada 18 story waiting. Setiap pukul 2.45 petang setiap hari lah. Memang mendapat sambutan yang hangat. Internet agak lemah ni rasanya ni. Okay, aku punya Instagram Jeffrey Aizat. Instagram aku Jeffrey Aizat. Ni akaun Jeffrey Aizat aku lah. Korang boleh follow lah. So Facebook aku Jeff Karim 2. Ni Facebook aku Jeff Karim 2. Korang boleh follow juga. 26,000 followers ni. Korang boleh baca kisah-kisah tentang bola sepak. Dan Jeff Grab Vlog juga ada dalam page ni lah, Facebook aku ni. Dan aku punya Facebook page Classic Football Stories Modern Years. Yang ini pun korang boleh follow untuk dapatkan bahasa Inggeris punya content untuk Football Legends. Maintain lah. Ini top, antara top view aku lah. Lebih 1.3 juta view ni cerita Nasri ni. Aku dapat lebih $20 untuk konten, untuk satu konten Nasri ni saja. Total aku dah dapat lebih $50 lah dalam masa 5 ke 6 hari aku start dapat content monetization daripada Meta Facebook tu. Dan lain-lain lah aku punya media sosial, Twitter, X lah sekarang. X, dulu Twitter. Ini pun aku punya username Jeffrey Aizat Jeffrey Aizat, tapi agak bersawang lah aku punya Jeffrey Aizat punya account ni. Ni aku punya account Twitter aku lah. Twitter aku Jeffrey Aizat. Dan aku punya blog jas.my. Ni aku punya blog lah. Yang aku dah buat blog ni sejak tahun 2009 lagi. Dah berapa belas tahun dah. Ni aku punya story. Aku buat aku punya novel online lah. Novel imajinasi aku. Semua ada dekat sini lah. Dan kisah-kisah lain lah. Since 2009 aku update blog ni. Sekarang dah 2025, nak masuk 2026 dah. 15 tahun dah usia blog aku ni. Korang boleh follow juga jas.my. JAS ni nama aku lah, Jeffrey Aizat Shah. MY tu macam biasalah, Malaysia. Okay, kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Surprise. Cuma ada 2 order saja untuk kali ni. Cukuplah untuk buat minum-minum dekat kedai Ali Ryan dekat Tasik High Apartment seberang flat aku tu. Hati-hati memandu. Jumpa lagi pada episod yang ke-39 dalam Jeff Grab Vlog di channel Jeff Karim, di TikTok, Facebook dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada aku Jeff Karim. Jumpa lagi.